tisu bersepah-sepah. Tisu diorang basuh berak kan. Diorang tak ada bidet apa semua. And then kencing merata. Okay, kau dah makan, membuang kat mana? Okay, sepanjang kalau dekat-dekat hotel aku makan, aku membuang kat tandas hotel lah. Pipe ada tak? Pipe tak ada. Bidet memang tak ada lah. So kita guna yang direct ke lubang lah. Oh, diorang ada yang Ada jenis je tekan macam Jepun punya tandas mangkuk kan. Sebab pengalaman aku dengan tandas luar doang, turn off lah. Tak bersih dia bukannya kotor gila sangat macam berconteng, bukan. Tak bersih dia maksud aku adalah tisu bersepah-sepah. Tisu diorang basuh berak kan. Diorang tak ada bidet apa semua. And then kencing merata. Hancing lah. Hancing. Sampai daripada luar pun bau kan. Lepas tu diorang isap okok dalam tandas. Alamak. Aku rasa kalau nak compare Malaysia punya isap okok dalam tandas dengan China lagi teruk kot. Tak ada ni ke sign yang no smoking Ada kot. Tapi And then diorang langgar diorang lah. macam isap okok adalah culture tau. Kau bayangkan aku sampai hotel ni dekat Chongqing bawah dalam lobby tu, bukan luar tau, dalam lobby diorang isap okok dalam tu. Dalam aircon lobby tu. Ni counter aku nak pergi check in. Ni belakang diorang duduk lepak ramai. Isap okok dalam tu. Lepas tu tandas diorang banyak yang cangkung tau. Diorang still banyak tandas cangkung. Lepas tu cara aku untuk berak dekat tandas diorang, kalau luar lah, aku ada 2 option lah. Sama ada aku bawa wet tissue yang kecil, tak payah bawa yang besar tak apa. Ataupun bawa botol kosong. Tu ambil air pipe dia dan basuh. Biasa aku ambil botol besar sikit. Jangan yang kecil tu tak cukup nak basuh. Kadang lepas basuh bawah je, tak lepas basuh tangan. Habis dah. Habis dah. Tak tahu tak sebab setengah lagi habis tangan kan. So dua benda tu lah yang penyelamat aku sepanjang, tak kisahlah mana-mana travel, China ke Europe ke, itulah penyelamat aku.